Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke audio kita pada hari ini dalam sesi isu apa lagi yang perlu dikupas dan teliti pada hari ini. Pada episod kali ini, kita akan mengupas satu tajuk yang sangat kena pada zaman sekarang, iaitu tajuk berbunyi seperti caption panjang penonton hilang. Jadi apa maksudnya? Pernah tak anda semua nampak satu posting yang menarik dekat media sosial, tapi bila nampak caption yang panjang saja, terusnya kita pergi ke posting yang seterusnya. Jadi, itulah isu yang kita akan bincangkan bersama-sama dengan 4 panel jemputan kita pada hari ini yang hebat dan bergaya. Sebelum kita pergi ke agenda seterusnya, marilah kita memperkenalkan dengan 4 panel jemputan kita pada hari ini dengan lebih mendalam. Baiklah, kita pergi pada panel yang pertama sebagai pengguna media sosial. Silakan. Saya sebagai pengguna media sosial, nama saya adalah Umi Kazrin binti Abdul Said. Okey. Panel yang kedua ialah sebagai murid yang cemerlang. Hai, nama saya Siti Nur Hidayah. Saya sebagai pelajar cemerlang dan baru-baru ini saya telah mendapat semua A dalam keputusan SPM. Saya dari sekolah menengah kebangsaan Jementak. Wah, sangat menarik. Okey, panel yang ketiga kita jemput pepengaruh media sosial yang sangat terkenal pada ketika ini, iaitu sila perkenalkan diri. Baiklah, nama saya Nur Syafiqah Kristina ataupun dikenali sebagai Kakak Panjang. Saya adalah pepengaruh yang terkenal pada abad ini. Baiklah. Panel yang terakhir iaitu kita jemput guru bahasa Melayu daripada SMK Parit Betak. Baik. Assalamualaikum. Saya Surah Dawiyah, Cikgu Surah, dan saya mempunyai pengalaman selama 15 tahun dalam bidang perguruan, pendidikan lah. Okay, baiklah. Kita dah kenal panel kita masing-masing. Saya bawa panel ni untuk kamu semua. Panel-panel yang sangat hebat dan bergaya ini. Jadi, mari kita pergi ke agenda yang pertama, iaitu soalan yang sering berlega dalam fikiran kita. Baiklah, saya ingin tanya kepada kesemua panel, tapi bermula dengan panel yang pertama iaitu Umi. Kenapa pengguna media sosial sekarang tidak gemar membaca caption yang panjang? Kenapa mereka nampak caption yang panjang, berjela-jela, tulis panjang-panjang terus tak mahu lihat posting tersebut? Kenapa? Okey, baik. Saya sebagai pengguna media sosial ni saya lebih tertarik kepada kandungan yang ringkas, padat dan mudah difahami. Jadi kebanyakan platform seperti TikTok atau Instagram sekarang mereka lebih menggunakan caption yang panjang dan akan memakan masa untuk dibaca. Jadi saya sebagai pengguna media sosial seringlah scroll TikTok dengan laju sebab captionnya terlalu panjang. Jadi ringkas kata pengguna media sosial sekarang mudah bosanlah jika nampak caption yang panjang. Betul. Okey, baiklah. Kita dengar pula pendapat bagi panel pelajar cemerlang. Okey, silakan Nur Hidayah. Okeylah, baiklah. Bagi pandangan saya sebagai seorang murid, kebanyakan kalau kita dalam meniti waktu nak ke SPM tu, memanglah kita akan belajar sendiri, buat ulang kaji sendiri dan melihat beberapa tutorial seperti video tutorial matematik, cara mereka mengajar, cara guru tu mengajar. Jadi dalam media sosial tu kita boleh tengok dari segi posting mereka, mereka kadang-kadang menggunakan caption yang terlalu panjang. Jadi saya sebagai seorang murid pun saya rasa macam malasnya nak baca. Jadinya saya tanya kawan saya macam mana nak buat matematik ni, macam mana nak buat ayat, macam mana nak selesaikan masalah. Jadi bagi saya ada satu kawan ni. Saya bagilah video ataupun cara mengajar satu subjek tu dekat dia. Dia kata, panjang sangat lah weh. Tak ada ke yang pendek-pendek sikit? Aku malas lah nak baca, dia cakap macam tu. Terus saya rasa macam,
kadang-kadang saya pun rasa benda yang sama, tapi disebabkan pembelajaran tu penting, jadi saya rasa benda tu memang patut pun kita baca. Jadi saya rasa mengapa pengguna sekarang tidak gemar, sebab benda tu merupakan sesuatu perkara yang menyusahkan mereka, yang membebankan mereka dan melambatkan masa mereka untuk mereka belajar sesuatu perkara. Jadi saya rasa itu salah satu punca lah kenapa mereka macam tak suka sangat nak baca. Maksudnya kat sini pelajar sekarang mempunyai ideologi di mana kalau mahu tahu sesuatu tu mereka mahu yang ringkas sahaja. Dia nak cepat je, dia tak nak cepat lambat-lambat. sahaja. Okey, faham. Baiklah, saya ingin dengar pendapat daripada panel yang ketiga pula, iaitu dari segi pengaruh media sosial. Saya sebagai pengaruh pun memang nampaklah perubahan yang sangat drastik dari semasa ke semasa. Sebab generasi sekarang ni hidup dalam era digital. Jadinya mereka juga menggunakan pelbagai platform walaupun baru berusia 12 tahun atau ke bawah. Jadinya mereka terdedah dengan aplikasi seperti TikTok, Instagram, X ataupun sekarang ni ramai yang menggunakan Thread. Di mana di situ ramai yang pengguna-pengguna tu borak secara santai. Kadang-kadang menggunakan bahasa campur, bahasa rojak ataupun macam orang kata short form. Bahasa yang singkat. Jadinya pengguna ni memang akan mencari perkara yang mudah. Macam nak cepat je, macam malas nak baca, nak analisis semua kan. Mereka cuma fikir macam maklumat di hujung jari. Jadinya mereka malas nak mencari. Jadinya tak kata generasi sekarang lah. Orang-orang tua pun sekarang dah main Instagram, TikTok yang kadang-kadang scroll-scroll pun akan jumpa wartawan punya maklumat. Kadang-kadang ayat wartawan tu memang pendek tapi boleh buatkan orang salah faham. Tapi itulah yang orang pandang sebab mereka malas untuk mengambil tahu secara lebih dalam. Itu pandangan saya macam tak baguslah. Itu saja. Saya setuju dengan pandangan yang diutarakan oleh panel yang ketiga kita. Baiklah, kita dengar untuk panel yang keempat pula, bagaimana dengan pendapat guru bahasa Melayu kita? Okey, jadi saya sebagai guru lah kan, melihat perkara ni berkait rapat dengan perubahan gaya hidup digital. Okay, jadi kalau mereka-mereka ni pun sudah nampak perubahan dekat dunia luar, apalagi saya yang hari-hari menghadap murid-murid sebagai pengguna media sosial kan. Jadi saya lihatlah perubahan mereka tu. Kalau dulu kita tengok mereka boleh baca, kita kaitkan dengan bahasa Melayu kan, karangan kan. Mereka mudah je, boleh je baca. Tapi jika sekarang ni kita tengok teknologi yang dah ubah ni membuatkan mereka pilih untuk perkara yang lebih mudah kan, isi-isi yang lebih ringkas kan, kerana mereka nak terus kepada apa orang kata, penghujung sesuatu tulisan tu lah kan. Mereka nak tahu pengakhirannya. Jadi selain itu pun tahap tumpuan semakin singkat. Jadi caption yang panjang pun mereka anggap sebagai beban dan mereka rasa kurang menarik dibanding dengan video-video ataupun visual-visual yang mereka akan selalu lihat lah kan. Jadi itu saja. Baiklah. Apabila saya mendengar pendapat-pendapat daripada keempat-empat panel kita hari ini, boleh diulaskan yang isu ni sangat perlu dititik beratkan kerana pengguna media sosial yang zaman sekarang, pelajar zaman sekarang, walaupun caption yang panjang mereka sudah malas untuk membaca. Sedangkan dalam caption yang panjang itu kita dapat menambah ilmu, ada isi-isi tersirat yang kita boleh ambil. Jadi saya rasa isu ni sangat membimbangkan untuk semua pihak. Jadi saya ingin melanjutkan soalan yang kedua. Okey. Pengguna media sosial. Pada pendapat anda, apakah halangan utama yang menyebabkan pengguna media sosial sekarang tidak gemar membaca caption yang panjang? Pada pendapat saya, halangan yang utama dalam masalah ini adalah masalah kekangan masa. Iaitu di mana seperti kita tahu kan masing-masing ada tugasan masing-masing, ada tanggungjawab masing-masing. Diorang kena buat kerja rumah, apa benda kerja sekolah, apa benda semua kan. Jadi jika mereka ingin membaca caption yang panjang akan memakan masa mereka. Jadi benda tu akan
menyebabkan mereka apa mereka Malas akan mereka akan mudah hilang fokus lah jika terlalu membaca caption dengan panjang. Jadi kat sini mereka kan kat media sosial kan banyak je maklumat. So mereka boleh je mendapatkan maklumat yang pendek-pendek je. So senanglah untuk mereka tahu masalah tersebut. So benda ni akan menjimatkan masa mereka. Baiklah. Bagi pandangan murid cemerlang pula. Kenapa? Kenapa pengguna media sosial sekarang tidak gemar membaca caption yang panjang? Apa halangan utamanya? Pada pendapat saya lah kan, halangan utamanya adalah pengaruh rangka sebaya. Sebab pengaruh rangka sebaya, okey. Sebab bagi saya, jika sesuatu pelajar tu dia hendak mencari sesuatu maklumat dalam video tutorial ke apa ke dalam media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya, macam contohlah mereka ni bekerjasama dalam satu kumpulan. Jadinya satu kumpulan tu kenalah cari maklumat masing-masing. Jadinya ada satu murid ni dia lambat sedikit sebab dia sedang memahami isi kandungan dalam caption tersebut. Jadi kawan-kawan yang lain ni dia macam, kau ni lambat lah baca. Apa yang lama sangat kau baca ni? Panjang sangat ke yang kau baca tu? Jadinya murid yang rajin membaca ni dia macam terasa lah kenapa kawan-kawan dia perlu cakap macam tu. Sedangkan dia nak cari maklumat yang tepat untuk kerja kumpulan mereka. Jadi saya rasa itu salah satu halangan utama kenapa pengguna media sosial sekarang tidak gemar untuk membaca caption yang panjang-panjang. Jadi saya rasa perkara itu perlulah dihalang dan tidak patut dinormalisasikan dalam kalangan pelajar. Jadi saya rasa itu saja. Okay. Pandangan yang menarik. Baiklah, kita dengar kepada pandangan panel yang ketiga pula. Kenapa media sosial sekarang, pengguna media sosial sekarang tidak gemar membaca caption panjang dan apa halangan utamanya? Seperti yang kita tahu, dekat platform media sosial ni ramai pengguna. Jadinya ramai yang setiap hari tu akan dapat postingan hantaran baharu kan. Jadinya bila pengguna tu menata skrin, mereka akan jumpa pelbagai jenis pelbagai jenis pandangan, jenis postingan tu lah. Macam pergi mengembara ke, makanan ke, berita harian ke. Jadinya mereka akan jadi selektif. Memilih nak baca berita harian ke, nak baca ini ke, baca tu kan. Jadinya di situlah itu juga halangan untuk mereka baca caption yang panjang. Okay, seterusnya keletihan digital. Sebenarnya kadang-kadang kita balik kerja penat. Kita cuma main telefon, tengok postingan-postingan semua tu cuma macam untuk bagi kita terlelap. Bagi saya jugalah selalu main phone tu untuk bagi terlelap je. Jadinya mereka macam cuma biarkan je dia berlalu pergi. Okey, yelah. Jadi macam di situ akan juga terlepas lah perkara-perkara yang sepatutnya dibaca. Ibarat dia nak pergi, biarkan dia pergi. Pergi, biar je. Sebab macam masa tu macam tak penting kan. Mungkin satu hari nanti bila dah terdengar pasal benda tu baru menyesal je. Alamak, kenapa aku tak baca? Bila semua dah tahu isu tu, dia pula menyesal sebab Macam kan tak buat terpuruh pula kan. Yelah. Itu saja dari saya. Baiklah, kita dengar pula pendapat panel yang keempat, guru bahasa kita dari SMK Parit Betok. Ya, Parit Betak di hati ya. Okey. Apa nak cakap lagi? Tak ada. Jangan. Okey. Sebenarnya perkara ni berkaitan dengan sikap dan kebiasaan pengguna tu sendirilah kan. Kerana yang kita tahu mereka ni dah terbiasa dengan maklumat yang ringkas, yang segera. Lalu mereka ni tidak cukup sabar, kurang sabarlah untuk membaca teks-teks yang panjang, caption yang panjang. Jadi di samping tu penggunaan bahasa yang terlalu formal ataupun ayat-ayat yang tidak tersusun pun menjadi salah satu asbab kita kurang berminat nak teruskan pembacaan tu. Macam kita lah kan, macam dia salah tulis
penulisan terabur lah kan. Macam tak berminat lah nak baca kan. Macam apa benda dia tulis ni kan. Dah lah malas-malas. Kita terus ke page seterusnya kan. Jadi okay, faktor lain pula saya rasa macam yang Syafiqah tadi kata, kekangan masa. Mereka ni tapi tahu Syafiq punya tadi dia kata apa? Tak, masa itu tak bagus apa? Yang mana satu? Yang tu dah penat tu. Yang dah penat tu. Cuma mengisi masa je. Okay. Kan ni saya rasa sebab kekangan masa lah kan. Mereka mungkin sibuk dengan kerja. Kalau pelajar mungkin sibuk dengan belajar lah kan. Jadi mereka rasa baca panjang-panjang ni buang masa. Jadi baiklah mereka terus kepada isi utama dan pengakhiran kan. Okay. Faham. Maksudnya di sini halangan utama kenapa pengguna media sosial sekarang tidak gemar membaca caption yang panjang ialah faktor masa tu sendiri. Sebagai pelajar, belajar nak cepat. Sebagai pengguna media sosial, balik kerja dah penat nak membaca panjang-panjang. Jadi mereka anggap caption panjang tu adalah perkara yang remeh. Macam tak perlu pun mereka nak baca. Tak ada masa nak baca. Buat apa nak baca? Buang masa je. Okay. Jadi kita pergi soalan yang ketiga pula. Pada pandangan saudari Umi sebagai pengguna media sosial sendiri, apakah cabaran dari segi literasi bahasa untuk dunia sekarang? Apa cabaran dia? Saya rasa cabaran utama ialah penggunaan bahasa yang tidak standard, semacam singkatan yang berlebihan, penggunaan bahasa rojak iaitu mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dan selangar. Iaitu ini menyebabkan saya sendiri pun kadang-kadang susahlah nak memahami perkataan-perkataan tersebut. Jadi saya tu ada juga pengguna yang kurang menitik beratkan tata bahasa yang betul dan ianya akan boleh menjejaskan kefahaman pengguna-pengguna media sosial yang lain. Baiklah, kita dengar pula pandangan pelajar cemerlang mendapat kesemua A dalam SPM. Apa pandangan anda? Okey, pandangan saya dari segi literasi bahasa ni. Okey, boleh saya bagi contoh tak? Boleh. Contoh tentang permainan video game. Boleh. Permainan video game. Boleh silakan. Contohlah kan, ada seorang murid tu dia main permainan video seperti Free Fire. Okey, seperti Free Fire. Saya dah tahu dah siapa. Tahu kan? Okay. Mereka ni kalau main Free Fire mestilah nak menang kan. Dia tak ada kalah-kalah, dia tak ada niat pun nak kalah. Mereka mesti nak menang je. Jadi bila mereka dalam satu kumpulan yang membebankan mereka, jadi mereka akan apa hal dia ni buat macam tu? Kenapa dia tembak tak kena musuh tu? Kenapa dia tembak macam orang tak pernah main lah? Ataupun makin teruk lah cara Macam tak pernah main. Dia punya penggunaan bahasa tu memang teruk lah saya rasa. Saya pernah dengar. Siap maki-maki menggunakan perkataan yang tidak sepatutnya digunakan. Jadinya saya rasa benda tu pencampuran bahasa yang tak sepatutnya digunakan dalam pada zaman kini lah. Sebab pada zaman kini era digital makin meluas. Jadinya mereka ni patutlah sebaik mungkin. Menggunakan bahasa dengan sebaik mungkin. Dan penggunaan bahasa campur macam dari negara seberang contohnya. Macam mereka maki macam macam anyai macam tu. Macam tu. Jadi saya rasa benda tu akan mempengaruhi literasi bahasa mereka. Jadi saya rasa pemain Free Fire tadi tu tak sepatutnya lah macam tu. Sebab dia akan mempengaruhi keseluruhan hidup dia sampai bila-bila. Jadinya kalau nak main Free Fire tu hati-hatilah korang. Kamu semua. Nak main Free Fire tu hati-hati. Jangan nak melebih-lebih mencarut-carut. Tak baik. Astaghfirullahalazim. Tak baik tau. Maksudnya itu adalah kesan lah daripada pengguna media sosial. Dia macam tak puas hati terus nak maki. So jadi mengganggulah penggunaan literasi bahasa dia. Nak bertutur pun macam tersangkut-sangkut. Jadinya saya rasa ini berkait rapat dengan mengapa caption panjang tu kan. Dari segi caption panjang tu saya rasa boleh kait rapatkan dengan perkara macam
dari segi Free Fire tu dia boleh mempengaruhi murid tu dalam membaca caption panjang, faham tak? Dia macam otak dia tak tahu dia fikir apa. Macam tu. Saya rasa itu saja. Okey, saya nak dengar pula pendapat daripada panel yang ketiga iaitu perpengaruh perpengaruh media sosial. Kita Bukan rakan sebaya. terkenal. Bila bagi saya generasi semua orang lah mempunyai tahap kefahaman yang sangat berbeza. Sekarang ni pun kita nampak di sekolah pemulihan sekarang ni dah meningkat pelajar-pelajarnya. Jadinya memang kita nampak lah tak semua orang sama pemikiran macam kita. Dan ada juga walaupun mereka sempurna ataupun mereka seorang yang pandai, mereka juga tak lari daripada ingin ada sikap cepat dan ingin ambil benda yang mudah. Contohnya mereka juga tak selesa untuk menggunakan ayat-ayat yang formal. Contohnya apa perkataan sekarang yang sering digunakan? Scuba. Scuba. Okey, mungkin orang-orang tu yang tak main ni tak tahu scuba tu apa. Tak dapat. Tak dapat. Okey. Saya kalau pergi jumpa-jumpa adik-adik saya ke Seramada kan, saya dengar satu perkataan palau. Saya tak pasti palau tu apa sebab bagi saya palau tu macam bawahan ke tak, saya tak ingat lah. Rupanya seorang tu dipinggirkan tapi perkataan sebenarnya pulau kan. So mereka menggunakan palau. So bila bila saya cakap bukan palau, pulau. Jadi mereka macam mengetawakan saya. Macam, orang tua je cakap pulau-pulau ni. Macam tu lah. Jadinya di situlah sikap mereka yang berkembang. Makin lama makin lupa apa perkataan yang sebenar. Mereka ikut trend orang kata. Okay, itu saja pandangan saya. Okey, kita dengar pendapat daripada SMK Parit Betak, Cikgu Cemerlang. Mereka, jadi silakan. Okay. Ada ketelitian saya lah kan. Cabaran utama dia ni ialah kemerosotan kemahiran membaca juga memahami teks yang panjang. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana penggunaan bahasa yang rojak, singkatan yang berlebihan dan tata bahasa yang tidak tepat dalam media sosial menjejaskan penguasaan bahasa yang baik. Selain itu, pengguna juga kurang terdedah kepada penulisan yang berkualiti yang menyebabkan keupayaan menganalisis dan mentafsir maklumat semakin lemah. Okey. Apa yang saya nak cakap kat sini? Saya lihatlah kan pelajar-pelajar saya ni, mereka apabila kan kita ada ni kan, bila nak periksa SPM tu kan kita ada apa? Percubaan. Percubaan dan bukan percubaan. Bukan percubaan. Dia Pelajar Cemerlang mesti tahu. Pelajar Cemerlang. Apa? Kita nak SPM tu kan ada Bertutur. 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 Jadi maaf. Okey, kan bertutur kan. Jadi saya lihat mereka anak murid saya ni mereka tak dapat bertutur dengan baik. Jadi bahasa-bahasa yang mereka biasa digunakan di luar mereka bawa kepada ujian pertuturan tersebut. Jadi kat situ boleh kita lihatlah mereka ni sangat-sangat kurang dalam literasi bahasa tadi. Jadi perkara ini memang sangat-sangat dah berat lah kan. Dah sangat berat. Jadi kita perlulah ubah kan. Itu saja. Itulah saya sebagai seorang pelajar pun rasa berat sangat. Sangat-sangat susah lah nak atasinya. Dia lagi kawan saya tu. Kawan saya yang mana adalah rahsia. Adalah pokoknya. Macam ada masalah peribadi ke kawan? Tak ada lah. Okey, kita lanjut kepada soalan yang seterusnya iaitu berdasarkan halangan-halangan dan cabaran yang telah diberikan, apakah jalan penyelesaian yang anda dapat laksanakan sebagai pengaruh media sosial, sebagai pelajar cemerlang, sebagai pengaruh media sosial, sebagai pengguna media sosial dan sebagai guru bahasa Melayu itu sendiri. Jadi sebagai pengguna media sosial, apa cara untuk anda dapat menyelesaikan masalah ini? Silakan. Sebagai pengguna, saya rasa kandungan perlu ditulis dengan lebih ringkas tapi jelas. So maksudnya
Caption tu biarlah pendek tapi maksud yang disampaikan dapat difahami dengan jelas dan tepat. Selain itu, penggunaan point, emoji atau ayat pendek juga boleh membantu menarik perhatian pengguna-pengguna media sosial untuk membaca caption. Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah difahami dan tersusun juga penting. Saya juga boleh melatih diri untuk membaca dengan lebih fokus dan tidak terlalu bergantung kepada kandungan yang ringkas sahaja. Baik. Sebagai pelajar cemerlang pula, apa yang awak boleh buat? Apa yang awak boleh buat untuk menyelesaikan isu ini? Disebabkan saya dah habis sekolah, jadi ini nasihat untuk adik-adik lah. Okay. Saya rasa mereka ni perlu membuat satu budaya membaca bersama. Jadinya macam contoh kalau dekat sekolah ataupun dekat institut ke apa ke, mereka mestilah membuat, mereka mestilah ada buat program budaya membaca selama 10 minit kan. Jadi saya rasa mereka ni murid pada generasi masa kini perlulah menyertai program tersebut supaya mereka ni lebih terbiasa untuk membaca buku. Kebiasaan ni kan buku kan mestilah ada ayat yang panjang kan? Betul tak? Betul. Okay. Mestilah ada buku yang ada cerita yang panjang, ada cerita yang pendek. Jadi mereka kenalah biasakan diri mereka untuk membaca isi-isi tersirat, tersurat yang ada dekat buku tu lah. Jadi kesan daripada situ, saya rasa bila mereka berbalik kepada media sosial, mereka telah terbiasa untuk membaca perkara-perkara yang panjang, perkara yang bermanfaat. Jadi dalam isu caption panjang ni, mereka tidak terasa terkesan pun, tidak rasa beban, tidak rasa macam membuang masa untuk mereka membaca. Jadi saya rasa itu salah satu cara lah untuk mengatasi halangan ini. Jadi adik-adik kat luar sana jangan lupa baca buku tau. Saya sebagai pelajar cemerlang ni, saya selalu baca buku. Sebab tu saya dapat semua A. Saya tak riak, saya tak belagar. Cuma ini nasihat untuk ke depan hari. Macam tu. Nasihat untuk diri sendiri juga. Dan nak periksa ni banyak-banyaklah baca buku Jangan nak keluar saja berfoya-foya, pergi makan, menghabiskan duit ibu bapa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenalah berpada-pada janganlah teruk sangat. Okey, itu saja. Buku baca tu kan jambatan ilmu. Jambatan ilmu. Baiklah. Kita dengar dari segi pengaruh media sosial yang terkenal. Nama tadi siapa? Nama terkenal tu? Kakak panjang. Kakak Panjang. Kita dengar pendapat beliau pula. Kakak panjang. Tak kacang panjang. Hey! Dah habis? Okey. Silakan. Simula Okey. Saya seorang yang tidak gemar juga membaca. Jadinya bila saya nampak teks yang panjang, saya memang akan automatik mengantuk. Dia macam bila tengok tu terus tertidur tanpa sedar. Jadinya saya punya jalan penyelesaian sendiri adalah apabila saya ingin mencerita dengan, saya tahu benda tu akan menjadi panjang, saya akan pecahkan dia sebagai perenggan-perenggan. Dan saya akan menggunakan ayat-ayat yang sedap dibaca. Contohnya kita tahu kan cerita pendek, cerpen. Dia menggunakan ayat yang ringkas dan mudah difahami. Jadi saya cuba untuk menggunakan perkara-perkara tersebut dalam caption saya. Saya harap itu membantulah. Ya, saya harap dia membantu dan supaya awak juga tidak hilang penonton. Ya, sebenarnya tidak. Saya rata-rata viewer juta-juta juga. Okey. Tidak pernah lagi bawah 1 juta lah, paling sikit. Wah, Alhamdulillah. Awak level-level Khairul Aming lah. Ya, boleh subscribe Kakak Panjang. Kita dengar pula pandangan guru bahasa Melayu yang hebat dan cemerlang dari SMK Pari Petang. Taklah, biasa je. Okay. Jadi dalam penyelesaian saya ni sama je. Dari dulu sampai sekarang, saya akan usahalah untuk tekankan pendekatan yang kreatif dalam menarik minat pelajar-pelajar dan murid-murid saya terhadap pembacaan ni lah. Contohnya, saya akan pecahkan teks yang panjang kepada perenggan-perenggan pendek, menggunakan bahasa yang mereka mudah faham,
menggabungkan elemen-elemen visual seperti infografi, video-video ke kan. Selain itu juga aktiviti macam seperti perbincangan, kuis tu saya akan sentiasalah laksanakan dalam kelas kan, supaya mereka tidaklah bosan, sebab kita tahu kan bahasa Melayu ni kan kalau tak buat ayat, karangan, itu je kan. Jadi untuk menarik minat mereka, saya akan buat aktiviti-aktiviti lah kan. Jadi nasihat saya lah kepada guru-guru, bakal guru yang akan datang, Gen Z lah kan. Saya tahu Gen Z ni mereka nak yang mudah, nak yang ringkas, pantas semua kan. Jadi saya nasihatkan mereka untuk rajin-rajin lah buat BBM, masuk dalam kelas kan, supaya tarik minat murid lah. Kerana pendidikan literasi tu perlu untuk kita perkukuhkan dengan bimbing pelajar membaca secara kritis dan berterusan. Macam tu. Saya juga setuju sebabnya bermulanya juga dari peringkat sekolah juga kan. Jadi guru pun perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu dan supaya literasi bahasa murid dapat dicapai. Baiklah, nampaknya kita dah nak sampai penghujungnya. Tapi sebelum saya habiskan kita punya audio pada hari ini, saya ingin dengar keempat-empat panel kita pada hari ini untuk menyimpulkan apa yang anda rasa tentang isu ini. Jadi saya mulakan dengan saudari Umi sebagai pengguna media sosial. Apa yang awak boleh simpulkan tentang perbincangan kita pada hari ini? Okey. Secara keseluruhannya, saya dapat simpulkan bahawa perubahan gaya penggunaan media sosial telah mempengaruhi cara saya membaca dan memahami maklumat yang disampaikan. Walaupun captionnya terlalu panjang, tapi ia masih penting untuk disampaikan dengan cara yang lebih menarik lah. Jadi keseimbangan antara isi yang padat dan penyampaian yang menarik adalah kunci utama untuk menyampaikan caption yang betul. Okey, baiklah. Sebagai pelajar cemerlang, apa yang awak dapat simpulkan perbincangan kita pada hari ini? Silakan. Apa yang saya dapat simpulkan, macam kita tahu, kita ada banyak pendapat dari media sosial, dari pempengaruh, dari guru SMK Parit Betak. Jadi saya rasa perkara tu yang dapat disimpulkan adalah perkara yang penting untuk diambil cakna oleh semua pihak. Jadinya dari pihak ibu bapa, guru sendiri kenalah mengambil cakna tentang perkara ini kerana perkara ini sangat berat dan perlulah diatasi supaya generasi pada masa kini rajin-rajinlah membaca. Contohlah kalau ibu bapa tu dari rumah lagi mereka hendaklah kenalah mendidik anak-anak mereka supaya membaca, rajin-rajin membaca. Jadinya bila dah sampai ke media sosial tu pengguna media sosial tu tak adalah macam rasa ya benda lah aku baca ni macam tu. Saya rasa macam tu lah. Semua kena ambil cakna tau. Sebab benda ni penting untuk masa depan negara kita. Okey, terima kasih pelajar cemerlang kesemua Sama-sama. dalam SPM. Semoga awak maju jaya di kemudian hari. Okey dah. Saya nak dengar pendapat. Okey. Saya harap semua yang dengar ni dapat semua A. Amin. Okey. Kita teruskan kepada panel ketiga kita iaitu Kakak Panjang. Okey, Kakak Panjang. Bagi saya pula, perubahan ni bukan bermaksud generasi sekarang malas. Mereka juga ada masalah mereka sendiri, macam masalah baca ke ataupun minat mereka minat masing-masing kan. Jadinya bagi pandangan saya untuk influencer ataupun pengaruh di luar sana, tulis je panjang-panjang, caption panjang-panjang, tapi adalah cara-cara dia. Jadinya jangan berhenti tulis panjang-panjang tu sebab kami memerlukan kamu untuk membina karangan dan membina ayat-ayat yang panjang supaya orang lain dapat mengekspresikan ayat-ayat kamu dalam hidup mereka. Jadinya jangan sedih kalau viewer-viewer turun sebab masih ada tempatnya. Okay, terima kasih.
Baiklah, panel yang terakhir kita, Guru Cemerlang dari Ya. SMK Parit Betak. Ya. Silakan Guru. Okay, saya akan simpulkan secara ringkas je lah ya. Ya. Okay. Jadi, maaflah. Maaf. Allah. Tak apa cikgu, teruskan. Maaf ya. Okey. Jadi, ringkasnya ni, keengganan membaca caption panjang ni sebenarnya berpunca daripada perubahan gaya penggunaan media dan kelemahan literasi bahasa. Jadi, oleh tu semua pihak, khususnya lah para guru, para pendidik ni kan dan juga ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam menyesuaikan kaedah penyampaian maklumat agar lebih menarik dan mudah difahami. Kalau ibu bapa tu perlu lebih mendalam lah, secara mendalam sebab mereka orang kata memang duduk di rumah kan. Jadi ibu bapa juga perlu berperanan. Janganlah bagi peranan tu dekat guru sahaja. Okay. Lepas tu teruslah untuk pupuk budaya membaca ni dalam kalangan masyarakat dan di rumah. Jadi itu sajalah ringkasnya. Baiklah, nampaknya keempat-empat panel kita yang hebat dan bergaya ini telah memberi pandangan mereka tersendiri. Dan apa yang saya boleh simpulkan tentang perbincangan kita pada hari ini, kesemua orang perlu memainkan peranan yang sewajarnya bagi meningkatkan literasi bahasa dalam kalangan murid-murid. Sebagai pengguna media sosial sendiri, perlu melatih diri untuk belajar untuk membaca caption yang panjang. Dan pelajar cemerlang juga perlu belajar membaca, maksudnya macam kena biasakan diri dengan membaca supaya tidak ada ideologi di mana baca panjang bosankan diri. Mana ada? Tidak. Kita dapat nambah ilmu jika kita baca dengan lebih banyak. Dan dari segi pengaruh media sosial itu sendiri, sebagai pengaruh media sosial boleh tulis panjang, sangat-sangat digalakkan, tapi kenalah guna bahasa yang sebetulnya. Jangan kita gunakan bahasa singkatan dan tidak formal dalam kita punya penggunaan dalam caption tersebut. Dan sebagai guru sendiri, sangatlah memainkan peranan yang sangat penting kerana murid-murid perlu menguasai literasi bahasa dalam peringkat sekolah lagi. Dan di sini juga saya ingin menekankan peranan ibu bapa itu sendiri, di mana murid-murid, di mana ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak untuk membaca supaya literasi bahasa dalam negara kita ini dapat ditingkatkan. Itu sahaja episod kita pada hari ini dengan isu dan tajuk caption panjang penonton hilang dapat dikupaskan dengan menarik. Jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye.